Pernah tak datang pejabat, bos mengamuk, kita pun tak tahu sebab apa, tapi semua orang takut nak tanya apakah punca yang menyebabkan bos marah. Salam geng, Tok Cara di sini. Situasi yang kita bincangkan tadi adalah situasi yang biasa berlaku di tempat kerja. Hari yang dimaksudkan bos datang ke pejabat, mungkin panggil seseorang ataupun berdiri di halayak ramai, marah tanpa usul periksa dan kita pun tak tahu di manakah puncanya. Lepas tu bos pun beredar ataupun bos pun pergi kan. Staff pula tertanya-tanya, kita ni salah dekat mana? Ada yang berani bertanyalah. Tapi ada yang menyimpan di dalam hati masing-masing. Akhirnya semua disebabkan ketakutan itu, buatlah kerja mengikut kefahaman masing-masing. Apa hasilnya? Jadi hasilnya sudah pastilah isu yang diutarakan tadi ataupun yang diketengahkan oleh bos tadi yang menyebabkan dia marah dan sebagainya, pastilah tidak boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang sewajarnya. Baik, jadi perihalan berkaitan dengan isu ini, Tok Cara nak cadangkan pertama kepada bos lah, kepada para pemimpin kita yang mengetuai organisasi yang menggunakan kaedah marah sebagai salah satu kaedah kepimpinan. Ya, marah memang dibenarkan. Tidak ada sebarang halangan untuk kita marah. Cumanya dalam prinsip untuk marah perlu kena faham kita tak boleh marah mengikut emosi. Jadi tips yang biasa Tok Cara cadangkan, bila sedang terbakar di dalam itu, biasanya kita tak marah. Sebab biasanya kalau dia terbakar di dalam itu akan menyebabkan kita punya kata-kata itu yang keluar itu tidak rasional ataupun tidak sewajarnya. Dia lebih dipengaruhi oleh emosi. Tapi nak marah, boleh. Ketika di dalam itu tidak terbakar. Kita marah. Kita boleh naikkan suara. Kita boleh tinggikan suara. Supaya kita lebih menyampaikan sesuatu perkara itu dengan lebih objektif dan lebih terangnya. Baik. Jadi, tips yang pertama untuk bos ini, pertama kena adalah skill untuk mengawal emosi. Jadi kalau dalam keadaan dia rasa dia terbakar, maka dia perlu tenangkan diri dia dahulu untuk menyampaikan mesej yang dia nak sampaikan dalam keadaan tegas. Okay, ya? Yang pertama, dalam menyampaikan itu, kita perlu make sure bos kena cerita dulu apakah isu sebenar yang menyebabkan dia marah. Jadi semua kena tahu konteks dulu. Tak boleh bos marah begitu saja. Kena beritahu dah apa konteksnya. Jadi kita beritahu apakah punca atau isu yang menyebabkan marah. Ya. Yang kedua, kita boleh ceritakan apakah kesannya daripada perkara masalah yang timbul, apakah kesan daripada masalah yang timbul itu, supaya staf faham apakah natijah-natijah atau perkara yang mereka tak buat dan sebagainya, dan apakah kesan kepada organisasi. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita nak marah, lepas kita nyatakan apakah kesannya dan apakah harapan dan cadangannya serta jangkaan kita. Itu perkara yang perlu untuk seseorang pemimpin itu kuasai dalam seni marah ini. Dia tak boleh marah-marah begitu saja, mesti dengan objektifnya. Ya. Jadi itu untuk bos. Kemudian yang kedua, Tok Cara nak cadangkan juga untuk staff pula. Untuk staff kan. Kalau tuan-tuan pula dapat pula bos yang jenis tak tahulah dia datang pejabat marah begitu saja, contohnya kan. Kita pun tak tahu apa punca. Jadi kena adalah wakil daripada staff ke ataupun kita sendiri yang berjumpa dengan bos ketika dia tenang. Supaya untuk mengklasifikasikan kembali apakah sebenarnya punca yang menyebabkannya marah, kesan yang terlibat dan juga apa jangkaan-jangkaan yang biasanya kita perlu penuhi. Biasanya tuan-tuan, orang marah ni disebabkan oleh unmet expectation. Maksudnya jangkaannya ataupun standard yang dia nak tu dia tak capai. Jadi dia akan marah lah. Ibaratnya gitulah. Baik, jadi itu antara tips yang Tok Cara boleh cadangkan kepada pemimpin-pemimpin di luar sana dan juga mungkin staff yang terlibat dalam organisasi dalam menghadapi situasi yang bos datang tiba-tiba mengamuk. Moga-moga ada kebaikannya atas perkongsian ini. Kita jumpa di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.